Walaupun motor aku West suku, tapi aku selalu feeling macam aku ni Mak West. Alah, yang bawa Yamaha Racing Team tu. Setiap kali aku pergi office, aku selalu nampak kelibat Mamat Michelin ni berlega-lega kat kedai Dobi tanpa membuat apa-apa. Untuk pengetahuan korang semua, nama dia ni Daniel. Dia ni part time pekerja Dobi. Aku rasa dia orang yang paling sesuai untuk aku jadikan tikus makmal dari seorang biasa-biasa menjadi rakyat yang luar biasa. Aku nak bagi korang satu tips untuk kita dapatkan satu projek. Kita kena lobby dulu. Saya ulang, kita lobby dulu. Macam biasa, kalau badan dah macam gini, kita suap dia dengan benda kesukaan dia, iaitu makan. Tapi dia tak tahu ada udang di sebalik mi. Waktu dia tengah makan, aku ceritalah semua benda. Korang tengok, dah salam kan? Maka bermulalah perjalanan Road to Success Boss Nel. Sebelum kau nak melangkah dalam industri ni, kau mestilah kena sediakan payung sebelum hujan. Alamak, salah pula. Mental dan fizikal. So, apa lagi guys? Aku ragging lah dia. Aku suruhlah dia pergi jogging untuk persiapkan mental dia guys. Okay, badan dia pun dah kebam. Aku pun suruhlah dia mandi dulu. Okay, stand by to live straight. See you part 2. Okay guys, aku ada sediakan tempat yang paling best. Kat mana? Dekat situ aku ada bagi korang education, mapping dan juga signal secara percuma. So, macam mana cara korang dapatkan? Senang saja, korang tekan saja link dekat bio. Aku tunggu korang semua dekat sana. Ciao.